Tepung pelita ni memang famous sangat bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang susah nak cari. Kalau ada pun cepat habis. Sebenarnya buat sendiri lagi senang. Bahan pun simple je. Hari ni I nak share resepi tepung pelita yang sangat sedap, manis dan berlemak. First kali, kita buat lapisan hijau. First, kita buat air pandan. Blend 5 helai daun pandan dengan 2 cawan air, lepas tu tapis. Masukkan 1 cawan tepung beras dalam periuk tapi jangan buka api lagi. Tambah 3/4 cawan gula, lepas tu masukkan 3 cawan setengah air. Masukkan sedikit air kapur dalam 1 sudu macam tu dan sedikit pewarna hijau. Kacau semua bahan sampai sebati dulu. Lepas tu baru buka api kecil dan kacau tanpa henti sampai adunan pekat dan mula menggelegak macam ni. Masukkan adunan dalam acuan tepung pelita. First masukkan gula ke dalam acuan terlebih dahulu dalam setengah sudu macam tu. Kalau tak ada acuan boleh je guna daun pisang, tapi nak senang kita guna acuan je. Tuan adunan lebih kurang separuh bekas. Sekarang kita buat lapisan santan pula. Masukkan 2 kotak santan 200ml dan 3 cawan air. Tambah 5 sudu besar tepung beras. Lepas tu masukkan 2 sudu kecil garam. Kacau sampai sebati dulu. Masa ni jangan buka api lagi tau. Lepas tu buka api kecil dan sambung kacau tanpa henti sampai adunan pekat dan menggelegak. Tutup api dan tuang lapisan santan atas lapisan hijau tadi sampai penuh bekas. Okey, dah siap. Tepung pelita kita dah siap. Dessert ni memang manis-manis dan berlemak, sangat sedap. Sebelum makan, sejukkan dulu dalam peti ais lagi sedap, okey? Jangan lupa cuba resepi ni sebab memang sangat senang. Jumpa lagi esok dalam Ramadan Series with Adila.